Tu jam sampai melekat. Ni orang kata baru pukul 10. Kalau tengok ni dalam map merah menyala tu. Tak tahu lah pukul berapa nak sampai. Kalau ikut map 27 minit lagi. Kalau di sini dia tengok dia extra 18 minit. Assalamualaikum, bertemu kembali Abang Jamal HTV. Okey. Minggu ni Abang Jamal nak pergi ke Cameron Highlands. Okey. Kita menginap di sana satu malam. Okey. Kita akan pergi hari ni pagi pukul 7 pagi kita bergerak. Okey, yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, sila support Abang Jamal sekarang. Okey. Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Ada kemalangan pula lori kontainer. Silap masuk lorong ni. Lorong belah kiri. Orang kata berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, kita sambung perjalanan kita ke Cameron Highlands. Berhati-hati di jalan raya. Okey, jangan bawa laju-laju, ikut speed yang ditetapkan. Okey, mata kena tengok depan, jangan terlena. Kalau mengantuk, berhenti di mana-mana hentian. Okey, rehat dulu. Okey, sekarang kita perjalanan masuk ke Cameron Highlands, jalan Cameron Highlands. Kalau tengok ni map pulang jalan pulang. Okey, kita jumpa di atas nanti. Okey, kita jumpa di atas. Let's go. Kalau tengok di tepi-tepi ni, orang-orang asli berniaga. Orang asli berniaga kiri dan kanan. Okey, dia berniaga buah-buah, madu semua. Okey, yang mana yang nak beli singgah. Keluarga ni kami bertiga saja ini. Perjalanan kami keluar dalam pukul 7 lebih tadi. Sekarang dah pukul 9. Okay, kami tak boleh laju lah, bawa slow-slow saja. Okay, relax santai-santai saja. Tu anak saya belakang, Haikal. Okay, kami menginap di homestay dengan kakak saya lah. Okay, dengan keluarga dia. Kami dua keluarga sajalah. Kami menginap hari ni hari Sabtu. Kami menginap satu malam. Hari Ahad kami akan balik lah. Hari Sabtu biasalah, tu dah jam. Ni baru nak sampai Tanah Rata, jalan dah jam. Kalau kita pelan-pelan, slow-slow, kita jumpa dekat atas ni. Okay, sampai melekat. Ni orang kata baru pukul 10. Tu kalau tengok ni dalam map merah menyala tu. Tak tahu lah pukul berapa nak sampai. Kalau ikut map 27 minit lagi. Kalau di sini dia tengok dia extra 18 minit. Okey, Abang Jamal nak berhenti dekat Lavender Garden. Dekat Lavender Garden. Singgah ni sekejap. Sekarang kita singgah makan dekat Golden Berry. Kita tengok jalan jam. Kita singgah makan dulu lah. Nak mengandak jam lagi mau tahu lah. Nak tinggal sini. Asal kita order makan dulu. Okey, Abang Jamal singgah dekat Royal Berry. Kita berhenti singgah makan lah. Pagi tadi keluar rumah ni tak makan.
order nasi ayam. Lepas tu ni Maggi apa? Maggi letup. Nasi ayam 2 tu. Ya. Dah tengok sini menu dekat sini tak mahal lah. Okey lah. Ni nasi ayam 2 baru RM8. Teh ais RM3.50. KO 5 panas RM2. Milo panas RM3. Maggi ayam letup RM6. Apapun kita makan dulu. Okey, nanti kita makan kita baru naik ke atas. Ini pokok strawberry. Ini harus. Okay, yang mana yang datang Cameron Highlands rasa nak kencing nak berak tu kan, kalau boleh nasihat saya lah. Okay, daripada bawah kalau jumpa share ke ataupun tempat hentian berhenti berak kencing dulu. Yang mana yang nak rasa berak kencing lah. Kalau dah naik atas ni kan, kalau jalan jam memang susah nak cari tempat berhenti sini sekejap, sebab anak tak boleh tahan dah nak terkencing, nak terberak. Okay, kita bergerak sambung perjalanan. Kita sambung perjalanan ke Cameron Highlands. Tengok tu jam Sangka Royal Berry. Tengok dari sana. Jom sana. Jam. Sekarang kita berada di Taman Agroteknologi Cameron Highlands. Jom kita masuk dalam. Tengok macam mana. Masuk kena bayar tiket. Ini dewasa 10, kanak-kanak 5. Baik. Ini kawasan pokok bunga orkid. Nah ni kalau siapa tahu ni, ni pokok
periuk kera ni. Ini replika lah. Ini batu. Okay. Kalau di kampung banyak pokok ni. Ni orang panggil pokok periuk kera. Ini jenis apa tak tahu ni. Ni dia ada macam bulu-bulu sikit. Kalau di kampung-kampung ada lah ni pokok periuk kera. Depan ni ada apa? Tempuk. Kalau American Tilapia banyak. Ya, ni banyak American Tilapia. Lagi nice view, man. Okay. Dia pegang kat aku. Adik kau sebenarnya aku tahu ni lah. Aku tahu.
Luas juga. Nah, tengok ni Madi Cameron Helen. Atas sana. Saya nak minum ni kafe kilang teh. Di atas ni ya. Sekarang kita pergi ladang teh. Tengok di sana. Pokok teh. Kita masuk tengok pokok teh. Sana tinggi lagi di sana. Oh, turun. Ni pokok bunga apa ni? Pokok bunga apa? Cuba tengok. Saya pun tak tahu pokok apa. Aduh, kita relax dulu. Jom kita tengok haiwan apa yang ada ni. Kita tengok rusa. Tengok itik dulu. Kita tengok itik dulu. Itik. Itik ni lah.
Ini mungkin betina. Yang tadi tu yang ada tanduk tu saya jantan. Ni anak. Mungkin dia anak-anak jantan anak betina. Okey, kita masuk tambah ramah-ramah pula. Ini namanya ramah-ramah. Jom kita keluar. Mandi Cameron Highlands ni memang luas. Relax santai-santai. Ingat kita pergi minum teh tu. Dari sana dataran Madi punya kilang teh. Kita pergi minum teh di sana.
Sri Lantis di ladang test ini merupakan yang tertua di Malaysia. Sri Lantis beroperasi dari tahun 1935 hingga 1996. Kementerian Pelancongan Malaysia telah membaik pulih kilang test ini dan kilang ini dapat beroperasi pada awal 2011. Kita minum teh. Teh tarik RM1, TO RM1. Sini pak teh pak. Air teh bang. Teh. Kita ada teh tarik, teh o, teh ais, teh ais. Dia satu kak lu pak. Betul. Yang panas ni RM1, Ya. ais punya RM2. Kira RM1 yang RM2 je lah harga dah. Ya. Okey. Memang murah. Okay, memang murah. Yang masuk Madi boleh singgah dalam dekat ni, kafe ni. Teh ni. Okey. Kalau yang panas RM1, yang ais RM2. Kita singgah dekat kafe teh, kilang teh. Kita kena ni, kena teh air. Kena dengan kek. Kek apa tak tahu lah ni. Chocolate cake. Coklat kek. Dan ni teh ais. Agak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Okey, dah habis minum teh dari kilang. Kalau nak jalan memang tak ada keluar. Tapi sana Taman Hobbit. Tapi jalan pergi dekat apartment hotel.
Jom kita balik dekat hotel. Okey, sekarang kita sampai dekat apartment dekat Cameron Highland. Oh, lepak-lepak ah. Yang ni penat bawa kereta. Okey, kita tengok pemandangan daripada dalam keluar, memang cantik. Di sana Crown Imperial Crown. Di sana. Okey, di sana memang cantik pemandangan. Kalau di bawah ni surau. Okay, masjid surau. Okay, kalau tengok tu, itu Petronas. Petronas di bawah. Saya di tingkat 9. Okay, hari ni hari Sabtu, jadi sewa hanya RM220. RM220 saja. Okay, memang ini cantik lah. Dalaman dia. Okay. Dia ada wifi, ada Netflix. Okay, dalam rumah memang cantik. RM220 satu malam. 2 hari 1 malam lah. Ini dapur. Dapur. Ini semua komplit. Semua komplit. Ada. Lepas tu tuan penyewa bagi sediakan ni semua, gula, teh, cang apa semua dah. Okey, siap lagi dia bagi tinggal ni. Apa nama, rempah ayam madu. Rempah ayam madu ada. Tempat bakar semua dah. Nak masak tak ada masalah. Apa nama, owner rumah sediakan. Jadi hanya untuk Muslim saja. Untuk Muslim saja. Kita wadah. Okay. Harga memang bagi saya okey lah untuk 2 hari 1 malam. Okay, kalau kita tengok bilik kita tengok bilik Okey, kita tengok ni bilik. Bilik ada 3. Ni bilik C. Bilik C. Ni bilik C. Okey. Yang ini bilik yang ni bilik B. Bilik B. Okey, yang ni bilik A. Bilik A. Bilik A kunci. Okey, bilik A ke kunci. Ini bilik saya lah, nanti saya akan bilik dia. Orang jalan-jalan je duk main game. Okay, kita lepak-lepak sini, kita tengok pemandangan di luar. Okay, pemandangan, tengok view dia punya view tu. Kalau tengok ujung sana, tengok belakang, view ni memang cantik. Ini angin dengan suasana dia sejuk. Sini kan tak payah buka, ni memang tak buka lah. Mandi pun kan memang sejuk. Ni dia kawasan bukit. Kita tengok cuaca ni dia tak panas. Memang sejuk lah. Terbaik lah. Nanti kita pergi jalan-jalan kat night market pula, kita tengok suasana dia macam mana. Okay. Sewa di sini untuk Muslim saja RM220 untuk hari Sabtu dan Ahad. Okay, sekarang kita nak pergi pasar malam pula, night market. Aduh, kalau tengok ni
memang jam tu. Kan jam mana pun 450 km, 450 meter lah depan tu je dia punya jam. Mau tahu lah ni semua ni nak pergi ni. Kalau boleh kita pangki sini ni jalan kaki lah. Tengok orang duk jalan ni. Sekarang kita sampai dekat nak pergi ke Cameron Highlands. Kalau tengok parking ni memang susah. Saya pusing 3 kali kat parking Gordon tu. 3 kali pusing tak ada. Sekarang saya patah balik parking tepi jalan ni lah. Kita tengok no. Sekarang saya kena jalan lebih kurang 300 meter. Okay, daripada sini ke pasang. Ini memang ramai. Satu cawan apa? RM6. RM2.10. Ni 3.10 kat. 3.10. Memang itu. Baju semua RM1. Macam baju lah. Madu ori ya. Ini original. Original. 19 sendiri. Ini jual 10 besar banyak. Corak. Dari Jagung satu tu berapa? RM10. RM2. Ni apa? Jagung mana ni apa? Itu jagung madu lah. Madu lah. Okey lah. Nanti balik tak madu pula. Jagung madu lah. Mari bang, mari jus avocado, jus avocado. Mari bang, jus avocado, jus avocado. Ini semua pasal ni belah ni jagung. Jagung madu. Satu box 10, 3 box 35.
Memang dia dah 5. Oh, dia kurang apa ni? Okay, yang ni satu box 10, 5 box 35. Kita tengok ni brother ni. Okay. Ini saya masuk kawasan Jagung, Ubi dan saya Free 2 kak. kita masuk kawasan makanan. Ini nama apa Pak? 10 biji dan lagi 40 support dia. Dia mandi Big dia. Jauh sikit. Satu box berapa? 15. Lain-lain ke? Lain-lain harga ke apa? Semua 15. Semua 15. Ini buku. Ya, gua ada buat apa? Terus buat kacang apa ni dah? Satu box ni udang goreng 15, ayam. Bahan dua kan? mentah. Bahan dua kan? Bahan dua ke? Kau apa? Bahan dua. Jangan udang 15 panas. Yang mana? Ini sotong. Udang satu 15, sayur RM5. Udang 15. Yang sotong 15, satu sayur RM5. 15. 15. Bagi Ya, udang 15 panas. Udang. bagi udang satu. Sotong. Ya, udang satu 15 panas. Okey, kita nak check out dah. Next kita datang lagi ke mana? Kita tengok mana yang sini. Memanglah. Ini daripada atas tingkat 9. Ini kita orang. Macam kentang tau. Aku beli apa? Orang nak beli, aku jual. Okey, ini sini semua okey. 220 saja satu malam. Star Genesis apartment. Okey, kita gerak, sambil gerak kita singgah mana-mana kejap. Okey, lepas tu kita balik ke Perak. 905.
Please.